Ramai orang ingat nak berjaya ni kena jadi genius. Tak. Hakikatnya ramai yang gagal sebab kerja ikut mood. Cuba tengok sekeliling. Ramai orang ada je ilmu. Ramai orang ada je pergi seminar. Ramai orang tahu je apa yang perlu dibuat. Tapi kenapa hasil masih tak ada? Sebab tahu tak sama dengan buat. Dan buat sekali tak sama dengan buat konsisten. Sebab tu orang yang berjaya, dia ada sistem, ada jadual, ada SOP, ada checklist. Dia tak tunggu semangat datang. Dia buat sebab sistem suruh buat. Orang yang bergantung pada motivasi ni confirm akan penat lah. Tapi orang yang bergantung pada sistem akan bertahan. Kalau nak ubah hidup, jangan tanya aku nak lebih semangat macam mana. Tapi tanyalah, aku dah ada sistem yang betul ke belum? Sebab kejayaan bukan dibina oleh semangat luar biasa. Ia dibina oleh tindakan biasa yang dibuat secara konsisten.